Hai semua, selamat datang. Dunia kita ni kan sentiasa berubah. Dan sedihnya, banyak haiwan dah hilang buat selamanya. Atau mungkin belum lagi. Pernah tak korang bayangkan dapat tengok haiwan yang dah pupus beribu-ribu tahun lalu hidup balik depan mata kita? Hari ni kita nak bongkar satu bidang sains yang sangat luar biasa yang mungkin boleh jadikan fantasi ni satu kenyataan. Soalan ni dah bukan lagi cerita dalam buku sains fiksyen tau. Ia soalan yang betul-betul tengah dikaji dalam makmal-makmal di seluruh dunia sekarang ni. Cuba bayangkan sekejap. Bukan dalam filem, tapi dalam dunia kita yang sebenar. Seekor mammoth berbulu gergasi tiba-tiba mengambil nafas pertamanya selepas ribuan tahun terkubur. Meremang bulu rumah. Tapi kat sinilah timbulnya satu persoalan yang lagi besar. Ya, kita mungkin ada peluang untuk betulkan kesilapan kita pada masa lalu. Tapi pada masa yang sama, kita mungkin macam tengah buka kotak Pandora. Hanya sebab kita ada keupayaan nak hidupkan balik sesuatu, adakah itu bermakna kita patut buat? Macam mana kalau ada yang tak kena nanti? Jom kita tengok dengan lebih dekat lagi. Okey, jom kita mulakan dengan apa yang tengah berlaku sekarang ni. Lupakan sekejap pasal filem Hollywood. Ini semua projek de-extinction yang betul-betul sedang diusahakan oleh para saintis hari ini. Dan percayalah, hasilnya mungkin akan buat korang terkejut. Jadi, apa benda sebenarnya de-extinction ni? Bunyi macam gempak kan? Tapi idenya senang je. Kita guna teknologi genetik yang paling canggih untuk hidupkan balik spesies yang dah hilang. Kuncinya, DNA purba. Ia macam harta karun genetik yang terperangkap dalam ais atau dalam spesimen muzium yang tengah tunggu masa untuk ceritakan semula kisah dia. Prosesnya, walaupun kalau nak cerita dari segi molekul memang rumit gila, tapi boleh diringkaskan kepada 3 langkah yang memang menakjubkan. Pertama, kena cari DNA purba. Mungkin daripada badak berbulu yang beku kat Siberia. Kedua, macam seorang editor genetik, kita salin dan tampal kod purba tu ke dalam telur saudara modennya. Contohnya, telur merpati untuk hidupkan balik burung merpati passenger. Akhir sekali, langkah yang paling mendebarkan, biarkan ibu tumpang moden melahirkan seekor bayi dari zaman purba. Dan kat sinilah kita nampak realiti sebenar de-extinction. Ada kejayaan dan ada juga kegagalan yang menjedihkan. Di Afrika, projek Quagga dah berjaya hidupkan semula sejenis zebra. Dan sekarang, 4 generasi dah bebas berlari. Tapi, ada juga kisah tragis Pyrenean Ibex. Klonnya hanya mampu hidup selama 7 minit. Tapi dalam 7 minit yang singkat tu, ia dah buktikan satu perkara yang mustahil. Kepupusan mungkin tak semestinya untuk selamanya. Dan senarai ini makin panjang tau. Bayangkan, DNA daripada badak berbulu yang beku. Harimau Tasmania pula mungkin akan dilahirkan oleh nambat, haiwan yang jauh lebih kecil dari dia. Malah auroch, lembu gergasi purba tu, sekarang dah ada versi moden yang lebih kecil. Hasil daripada pembiakan kembali. Sains ni bukan setakat bergerak tapi tengah memecut laju. Baiklah, kita dah tengok apa yang sedang diusahakan. Sekarang, jom kita masuk bahagian yang lebih menakutkan sikit. Makhluk-makhluk dari mimpi ngeri zaman prasejarah. Soalannya bukan lagi boleh ke kita buat, tapi dah jadi berani ke kita nak buat. Jom kita mulakan dengan penguasa langit purba, Argentis magnificens. Lebar sayap dia 7 meter. Itu lebih lebar dari sebuah kapal terbang ringan tau. Cuba bayangkan. Yang lalu atas kepala kita tu bukan bayang-bayang awan, tapi bayang-bayang burung raksasa ni. Dari langit, kita turun sikit ke udara sekeliling kita. Lupakan pepatung yang biasa kita nampak tu. Kenalkan, Meganeura. Lebar sayap dia 70 cm. Lebih kurang saiz seekor burung camar. Dan atas darat pula ada Gorgonopus. Pemangsa ganas ni, gabungan antara buaya dengan biawak komodo, boleh pecut sampai 50 km sejam. Dia boleh kejar pelumba basikal profesional. Memang tak ada tempat nak lari. Dan galeri raksasa ni tak berhenti kat situ. Ada Smilodon dengan taring pedangnya yang ikonik, ada beruang berwajah pendek yang kalau berdiri jauh lebih tinggi dari manusia, Entelodon yang dapat gelaran babi dari neraka, memang padanlah dengan nama tu, dan jerung bermulut gergaji dengan rahang berlingkar yang nampak macam rekaan dari mimpi ngeri. Setiap satu dari mereka ni adalah pemangsa terhebat pada zaman masing-masing. Petikan ini memang kena sangat dan ia merujuk kepada Camarasaurus, seekor sotong purba sepanjang 11 meter. Dia ni raksasa laut yang sebenar, yang buru apa saja, termasuk spesies dia sendiri. Rasanya kita patut bersyukurlah lautan kita hari ini dah tak ada dia. Semua ni membawa kita ke satu persimpangan yang penting. Kita dah nampak janji yang luar biasa dan juga bahaya yang sangat menakutkan. Jadi apa langkah seterusnya? Masa depan de-extinction dan mungkin juga masa depan planet kita terletak di tangan kita sendiri. Dan semestinya kita tak boleh habiskan cerita ni tanpa sebut pasal
T-Rex. Inilah cabaran yang paling utama, makhluk yang paling diragui oleh para saintis untuk dihidupkan semula. Sebabnya, kalau mereka percaya, peraturan permainan akan berubah untuk kita semua. Jadi, macam mana kita nak sampai ke situ? Ceritanya bermula dengan impian Jurassic Park, nyamuk dalam ambar. Tapi, DNA dalam tu dah terlalu reput, harapan pun macam dah pudar. Sampailah satu penemuan yang gempak di Montana. Fosil T-Rex yang bunting mungkin mengandungi DNA embrio yang sempurna. Tiba-tiba, yang mustahil tu nampak macam boleh jadi. Tapi, ia juga dedahkan satu masalah paling besar. Kita tak ada ibu tumpang. Dan tidak, kita tak boleh guna telur katak macam dalam filem tu, ya? Jadi, saya nak tinggalkan korang dengan soalan ni. Satu senario yang menakjubkan dan menakutkan pada masa yang sama. Lupakan filem, lupakan buku. Kalau esok, tiba-tiba keluar berita yang dinosaur pertama telah dilahirkan semula, apa yang korang akan buat? Fikir-fikirkanlah.